Trump dah melampau. Dunia Arab tak boleh berdiam diri. Trump ni keras kepala. Dunia dah tengok betapa teruknya keadaan di negara tembikai. Puluhan ribu mati. Anak kecil dibom hidup-hidup. Hospital jadi kubur. Tapi Trump dibuat dek je. Malah dia terus support negara haram. Dia hantar bom seberat 900 kg ke Tel Aviv. Dia blok sebarang resolusi PBB yang nak hentikan perang. Dia ugut negara-negara yang cuba melindungi negara tembikai. Amerika bukan broker damai. Amerika penyokong genosid. Dulu dunia Arab pecah belah. Ada yang normalisasi, ada yang buat perjanjian rahsia, ada yang takut nak bersuara. Tapi sekarang something's changing. Arab Saudi dah mula tarik diri dari sebarang perjanjian dengan negara haram. Mesir dah tak senang duduk. Jordan mula lawan balik di PBB. Sebab mereka tahu Trump bukan nak selamatkan dunia Arab. Dia cuma nak kawal minyak dan ekonomi Arab. Dia nak pastikan negara haram terus kuat. Dia gunakan negara tembikai sebagai tawaran untuk kepentingan Amerika. Kalau dunia Arab masih tak buat apa-apa, negara tembikai akan hilang selamanya. Soalan sekarang, adakah dunia Islam benar-benar dah bersatu atau ini cuma drama politik sementara? Komen lawan kalau korang nak dunia Islam lawan Amerika. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.